Kalau ada orang cakap lelaki buta atau cacat tak boleh pergi berperang, mereka belum kenal Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau tak nampak dunia, tapi semangat dan keimanan beliau lebih terang daripada orang yang celik boleh melihat. Beliau datang belajar Islam daripada Rasulullah, tanya soalan ulang-ulang dengan suara yang rendah. Tapi masa tu Rasulullah tengah berbincang dengan pembesar Quraisy dan baginda berpaling daripada pertanyaan Abdullah ibnu Maktum. Lalu turunlah wahyu surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia berpaling ketika lelaki buta datang padanya. Sejak hari itu Rasulullah muliakan beliau dengan luar biasa. Malah Abdullah ibnu Maktum sering dilantik sebagai pemimpin Madinah ketika Rasulullah tiada dan pergi berperang, dan dijadikan muazzin utama bersama Bilal. Beliau minta untuk join perang hampir 17 kali dan Rasulullah tetap tidak membenarkan, dan beliau tidak putus asa. Akhirnya di zaman pemerintahan Umar, tibalah tuntutan perang Qadisiyah. Beliau tetap berkeras untuk turun ke medan perang. Apabila beliau kata pada Umar, "Wahai Umar, letaklah panji Islam di tanganku, sebab aku tak nampak musuh akan datang dari mana dan aku tak akan lari." Akhirnya dia syahid. Sahabat jumpa jasad beliau yang masih memegang kukuh panji Islam, dan ternyata panji Islam tak jatuh. Beliau mungkin tak pernah nampak dunia, tapi beliau nampak cerah.